U2 ni ada daftar CA. Dan dia pun tak berapa laju. CB pun tak aktif. Dia cuma ada sedikit downline. Okey. Tetapi U3 ni ada C dan D. Tetapi si D ni dia laju. Dia nampak pelan-pelan yang ada dalam Bravo ni, dia sponsor ramai orang. Jadi mana kaki dia punya downline sebelah kanan ni, bawah D ni besar. Kita panggil kaki gajah. Jadi di bawah A ni kita punya networking sebelah kiri ni tak ramai, kecil. Jadi maknanya kita tak ada pairing bonus. Sebabnya belah kiri ni sikit, belah kanan besar. Kita panggil kaki gajah. Di dalam syarikat yang menggunakan sistem pairing yang lain-lain, mereka tidak, bila dapat kaki gajah ni memang tidak ada pairing bonus dan tidak ada bonus. Kita terpaksa top up untuk kaki sebelah kiri, cari lagi downline yang akan bergerak laju supaya kita dapat pairing bonus. Dalam Bravo sama juga, tidak pairing bonus, tetapi Bravo bayar satu bonus yang special, iaitu power leg bonus. Walaupun dapat ada kaki gajah, tapi kaki gajah ni ada bonus di dalam dia. Itu yang bestnya. Okey, nanti saya tunjuk macam mana power leg bonus tu dikira.